Korang pernah dengar cerita Death Note tak? Aku nak buat brief comparison antara movie Death Note yang English dan juga anime Death Note. Tapi take note, yang cerita Death Note ni ada juga diadaptasikan dalam movie Japan dan juga series Japan. So, idea asal cerita Death Note ni adalah start dengan satu buku nota yang dekat buku nota tu, kalau nama orang tu ditulis dekat buku nota tu, orang tu akan mati. Kalau tulis cara dia mati dekat buku nota tu pun boleh juga, dia akan mati mengikut cara yang ditulis tu. So, Death Note ni jatuh di atas tangan seorang pelajar sekolah menengah yang agak pintar. Dari situ dia set satu agenda untuk nak eliminate semua penjenayah yang ada dekat atas muka bumi. Dan dalam masa yang sama, dia terpaksa cuba lindung dia punya agenda ni daripada kantoi oleh seorang penyiasat persendirian yang agak hebat lah, iaitu L. Untuk versi anime, apa yang aku suka? Aku suka dia punya idea, original, storytelling yang baik, kemas, presentation yang menambat hati aku, dan yang paling penting dia punya cliffhanger. Geram gila, rasa macam dah habis satu episod tu, kena tengok episod yang satu lagi. So, untuk yang anime, aku bagi 5 bintang daripada 5 bintang. Dan untuk Death Note yang diadaptasikan dalam English punya movie ni, aku suka dia punya sinematografi terbaik gila. Dan aku suka dia punya keberanian untuk nak ubah idea asal tapi tak lari jauh sangat. Cumanya aku willing nak bagi 2 bintang je daripada 5 bintang. Kalau korang baru nak layan cerita Death Note ni, aku suggest untuk korang terus tengok dia punya anime. Takut kalau korang dah tengok movie yang in English ni, movie tu buat korang punya impression dekat anime tu jadi down. Walaupun anime tu banyak gila episod, seriously korang takkan rasa rugi tengok anime Death Note. Anime Death Note dan juga movie English Death Note ni korang boleh layan dekat Netflix.